Baru je katan budak tu. Katan? Katan tu apa? Berkatan. Allah Akbar. Cakap orang putih apa Ha, ni. Oh, ini. Tahu. Saja je. Tahun ni kita nak buat sedikit kelainan. Kalau kamu nak buat macam tu pun boleh. Buat apa? Berkatan. Ish, apa cakap dengan dia macam tu? Dia ni dalam kahwin tau. Takkan dia masih belum tu kot. Alah, taklah. Aku cakap je. Manalah tahu belum. Dia ni orang masjid kita. Dia ni orang paling rajin. Rajin segala-galanya. Takkanlah benda kecil macam ni pun dia tak tahu. Betul tak? Mak? Mana Mak? Dah, jomlah. Besok macam mana kita ada kenduri masa apa? Kami laju lagi. Besok. Assalamualaikum. Baby! Jawab salam, sayang. Okay, fine. Waalaikumsalam. That's better. Oh, I got you some coffee and your favorite fruits, which is watermelon. Negative lagi? Yeah, it's okay. Let's just try again. Oh! By the way, Bapak kata kita kena ada call dengan dia tonight. Tonight? Why can't we just do it now? Oh, you tahu lah Bapak macam mana. Kalau dia kata tonight, it means tonight. Okay? Please, baby. I tak nak bergaduh dengan dia. Okay. Okay. And after Isha. Do you remember how to recite the dua after Isha? Of course. You taught me so well, sayang. Like what? Ow. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Apa khabar? Ya, baik. Ni, awak dah beritahu lelaki awak tu? Pasal janji awak tu? Janji mendanya. Dia buat dah perangai. Cuba ingat betul-betul. Awak janji benda dengan bapak? Masuk kahwin ke dia? Ha? Oh, lah, Bapak tak payah lu. Kenalah weh. Dah janji. Alah, tak penting pun. Tak payah lu. Tak boleh. Jangan buat gitu. Kena. Benda susahnya. Awak khabar je ke lelaki awak tu. Darling, masuk jawi. Habis cerita dia faham lah nanti. Sayang? What's wrong? Buat dah. Dia buat dah lah angin bintang itu. Tak payah kipas-kipas sangat lah. Ni, awak beritahu dengan lelaki awak tu, hujung minggu ni balik kampung. Tahu? Jangan tidak-tidak. Janji tetap janji. Sayang,
Okay, relax. What's going on, okay? Mark, Yes, Babak? you masuk Jawi. Okay. Awak terangkanlah lelaki awak tu. Pas masuk Jawi ni, Ingat, balik, jangan tak balik. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diorang balik ke bang? Kalau orang kenal budi kita, dia orang balik. Kalau dia tak kenal, jadi tanggang lah. Baguslah kalau diorang balik. Yalah, tak nak jadi tanggang, balik lah. Abah, Atuk, Konyang. Demo yang mengata kekal ni tak layak jadi YB. Disebabkan konon-kononnya menantu kau tu tak berkatai. Nanti demo tahulah. Sayang, what's going on? Talk to me, okay? Calm down. What did Babak just say? Okay, here's the thing. Before kita kahwin, I had a deal with Bapa. Okay? I janji dengan dia something. Janji apa? Ya? It's okay, it's okay. What? You masuk Jawi. Masuk Jawi. Masuk Jawi. Kenapa panggil Masuk Jawi? Jom cari. Nampak macam okay. Tapi, is it painful? Oh, macam sakit.
Baby. Baby. Bing. Sayang. Hey. Sayang. Wake up. Oh, hey. Hey, why did you sleep here? You dah solat subuh belum? I think I slept after subuh. Kenapa tak kejut I? Sorry. Why didn't you sleep? I was checking on something. Checking on something. Checking on what? Ah. Sayang, you takut Tak. Bukan takut. Saja nak tahu. Sayang, kalau you tak nak buat, it's okay. You don't need to do. Okay? You don't need to listen to my dad. Look. Kalau I tak buat, you jadi marah. I won't be mad. Do you love your father? Of course, he's my dad. If Papa happy, you happy juga? Yes, I will be so much happier, okay? I akan rasa lega sangat and I breathe with no tension. I akan happy sangat. Okay. Let's do it. Are you serious? Yeah. If Papa happy, you happy, I also happy. Happy Papa, happy wife, Happy life. Yes. Okay, jom. Jom. Mana? Let's Hah? let's go. Okay, wait for 5 seconds, all right? Oh, I would have said yes sooner if I knew this was happening. Hey, you buat apa? Hey, What's in your head? you pergi mana? Kita Kita pergi mana? balik kampung. Untuk? Masuk Jawi lah. Kenapa balik kampung? We got plenty of clinics right here. Bapak kena ada sekali. Huh? Kita kena tunjuk bukti dekat bapak. He needs to see everything. Wait, I'm sorry. What? Yes. Oh, please. Janganlah macam ni. We have to go back. Please. Okay. Is that what makes you happy? Happy life. Aha, baju kurung. Alright. Okay. Alah, selendang mana pula selendang ni? Señorita, na 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 na. Yeah. Hey señorita, who is your señorita? Hentikan berdusta, jangan mudah menyata. Gosip buat kau sensasi, tanpa rasa di hati. Ku bukan boneka, na 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 na. Oh baby, make me love ya. Ooh la 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 la, la la la. Señorita, ah 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 ah. Señorita, ah 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 ah. Señorita, ah ah ah. Hey, señorita, ah ah ah. Señorita. Sayang, you tahu tak masa kecil kita orang banyak sangat permainan tradisional tau. You tengok rumah ni ada buaian. So buaian batu seremban. Kadang-kadang ada buaian juga. Hey, sayang. Look. Isn't that me? Wow, sangat cantik. Wow, this is an amazing welcome to your balik kampung. Wow, look at this. Hey, Bapak. There's Bapak also. Wow, this is so cool. I'm famous. Look at me. Baiklah. Tahun ini, kita akan pastikan kita akan buat majlis yang luar biasa. Lain daripada yang lain, daripada kampung sebelah. Kalau tahun dulu,
Asyik-asyik kampung sebelah aja Kementerian Kesihatan pergi. Tahun ini kita akan pastikan Kementerian Kesihatan tu datang ke kampung kita. Saya sendiri akan menelpon Wabi Daud tu supaya datang. Karim? Begini, kamu war-warkan kepada seluruh kampung, kepada anak-anak mereka yang nak masuk Jawi, kalau dengan kita akan bagi sanggup hati. RM50 seorang. Tapi tu, tak banyak sangat ke RM50 tu? Berbudak mana boleh pegang duit berbanyak? Salah tu. Budak-budak lah boleh pegang duit banyak supaya dia belajar menyimpan duit. Kamu cuba pergi kantin sekolah tu. Dah mahal barang-barangnya, makan-makanannya. Itu pun kalau ikutkan hati aku yang baik ni, RM1,000 aku bagi seorang tahu. Karim, lagi satu. Jangan lupa war-warkan juga kepada orang kampung siapa yang nak buat bunga mangga, siapa yang nak buat catering, siapa yang nak buat yang benda-benda tu semualah. Dan yang paling penting sekali, Mudim Najib. Jangan lupa call dia. Lock dia terus. Jangan sampai terlepas pula. Ada apa soalan? Tak ada ya? Tak ada soalan eh? Tak ada. Tok. Ya, ya juga. Maaf ya, Tok. Nak tanyalah. Benda. Perlu ke buat majlis besar-besar ni? Tak membazir ke? No. Tak ada membazirnya. Mana membazirnya? Orang kampung ni cukup baik hati tahu. Bagi kita fun. Ni fun ni semua orang kampung. Kita buat ni pun untuk orang kampung juga. Tapi tu, orang kampung tak minta pun buat majlis masuk Jawi ni. Sekarang, orang berkatan hantar pergi klinik je, Tok. Shut up! Now who's pengulu? You or me? You pengulu. You know now, huh? But I think... Alah, laju. Nak cakap orang putih lah konon. Sekolah Melayu makan belacan. Alah, tadi Tok pun cakap orang putih. Aku lain. Sebab aku English school. Saya MCKK. Mana tu? Melayu Cerodik Kuala Kangsar. Tapi Tok, benda? Apa kata duit tu kita gunakan untuk benda yang lebih faedah. Contohnya macam tu, sempang nak ke masjid depan tu. Dah teruk dah tu rosaknya. Bila nak repairnya tu? Tak ada je jalan elok. Elok je jalan tu. Yang tak elok ke jalan tu, kamu lah semua. Ada budak-budak muda ni malam-malam merempet ke sana sini. Terbongkar lah jalan tu. Itulah susah cakap budak muda ni. Ada ke pula suruh berkatan dekat klinik. Ada soalan lain? Kalau tak ada apa-apa, kita surat je lah. Jap, Tok. Tok, sabar. Tadi Tok ada kata tahun ni punya majlis luar biasa kan? Apa yang luar biasanya, Tok? Betul juga, Tok. Kampung sebelah buat majlis khatan perdana, 200 orang budak sekali harum. Kita ni ada ke budak-budak seramai 200 orang macam tu? Tok, persoalan ni, Tok. Kita ada duit ke nak buat sampai 200 orang tu? Betul. Hei, sayang. Jadi, apa kelainannya tu? Apa? Ini sangat kan? Kelana kita apa kan? Ini dia kelana kita. Mak masuk Jawi. Ni. Good boy, Mak. No. Pakcik, okay? Hey, Pakcik, you okay? Karaoke? Tak karaoke. I said, Pakcik, are you okay? Biar saya tolong. Ada. Pakcik, Pak hati-hati. Terima kasih. Pakcik, sini.
Terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Sampai hati bapak, sampai hati. Apa bendanya pada tadi bapak dengar sampai hati ni? Sampai hati celah mananya? Apa bendanya? Menipu je kerjanya. Dah. Heish! Itu jangan. Keturunan kita tak ada menipu lagi. Bapak tak ada menipu ya? Bapak menipu benda? Habis tu, buat majlis besar-besaran untuk laki orang, tapi tak bagi tahu orang. Belum nak bagi tahu lagi. Ni nak bagi tahu lah. Muka macam tak ada benda berlaku je. Apa benda masalah sekarang ni? Okma ni balik sini. Lepas tu, mak tu besok masak jawi. Lepas masak jawi, kita makan-makan. Lepas makan-makan, balik. Habis. Khalas. Ngelak. Tengok gaya. Tadi kata bapak ni menipu. Ini mengelak pula. Kenapa ni? Habis tu, bapak tak ada hal tuju lain lah. Selain daripada jadi YB gitu, Berkempen sana sini, berkompang sana, kompang sini. Berkepok-kepok, tapi nak guna laki orang. Janganlah cakap kuat sangat. Dengar orang kampung malulah kita. Ya Allah. Ni apa masalahnya? Sekarang ni cuba dengar ya. Memang benda ni Cik tak tahu bapak buat. Betul? Cik tak tahu bapak buat majlis berkata ramai-ramai. Orang kampung semua dah tahu. Apa salahnya bapak selitkan mak tu menantu bapak? Dia pun belum lagi berkhatan. Mula dah dia buat lagi lintang tu. Allah. Allah, Masya Allah. Hei. Sempat. Sayang. Jom balik. Kenapa? Bapak suruh you masuk jawi traditional way. Chill. Traditional ke? Modern ke? It's the same thing, right? Yes. Same, yes. Tak ada beza. Sama. Like this. Come here, Mak. You my favorite menantu. Bukan apa. Bapak cerita sikit. Sebenarnya bapak ada plan. Plan dia macam ni. Itu jawi tidak susah sakit sangat. Bukan sakit sangat. Potong saja. Dia pakai potong saja. Itu saja. Kasih dia clear. Itu. Sayang. Kita sepatutnya balik. Sayang, kita tak payah nak buat semua benda ni. Jangan dengar cakap. Bapak boleh tak? Chill. Bapak kata, it's a tradition. And you know me. I love tradition. Tradition dah sangat. Kalau tradition, kita tak perlu nak buat majlis besar-besaran. You tak kenal bapak yet. Sayang, I kahwin dengan orang Melayu. So, I'm just following your culture. And also, I'm not doing this for bapak. I'm doing this for us. Sayang, thank you. Kenapa dia? Kak, kopi ais satu. Kurang manis ya. Tambah kurang masam sikit dengan kurang asam. Lepas tu ais lebih. Panas pula hati ni. Kau ni dah kenapa? Cuaca panas elok kau pula yang berangin pahal. Tak adalah, aku geram je dengan Pak Azam tu. Lah, apa pasal pula? Tak adalah. Asal aku cakap je tak okey. Asal aku bagi idea je tak bernas. Dia tak tahu ke suara orang muda macam aku ni akan bangunkan kampung ni? Terima kasih. Ni mesti pasal majlis tu kan? Biarlah dia. Tu kan majlis tahunan kita. Memang tak tahu buat. Bukannya pakai duit engkau. Memanglah tak kacau duit aku. Masalahnya benda tu membazir. Buat majlis besar-besar ni kosnya besar. Sekarang ni zaman inflasi tahu, inflasi. Orang sampai buat 2-3 kerja untuk sara hidup tahu. Bukan senang. Ni sebenarnya kau marah dengan Pak Azam ni sebab kau tak dapat kahwin dengan Suraya kan? Lah. Dah lah tu. Benda dah lepas kot. Macam mana je tak suka dengan kau. Kau tak masalah.
Hei, tolong sikit Aku dah move on lah. Dulu pun aku yang tinggalkan dia. Mana hangga dia teresak-esak tepi jalan tu. Ya ke teresak-esak? Aku ingat kau yang teresak dulu kan? Pergi lantak lah kat dia. Dia yang rugi tak dapat aku. Aku, kau tengoklah. Tall, dark and handsome. Nampak? Tiap hari semakin hati bertanya, bila, oh bila cinta kan lebih bermakna. Tiap janji ku pegang sehingga kini, bila, oh bila permata menghias jari. Setiap kali ku tanya, kau kata sabar sayang. Yang tertulis ini memang jodoh kita. Tunggulah, tapi ku datang masa depanku. Tak mahu yang lain, cuma kamu. Dalam kampung ni, semua tak puas hati dengan bapa sebab dia tok penghulu. Diorang kata tak adil. Sebab? Sebab keturunan I semua turun-temurun tok penghulu. Jadi bapa pun jadi automatically jadi tok penghulu. Tapi sekarang ni dia aim untuk jadi YB. YB? Apa ni? Yang berhormat. Y for young, B for berhormat. Macam politician, diplomat, all these big people. Okay. Okay, you don't understand this. All right, imagine this, okay? You imagine this. Bapa tok penghulu. My grandfather tok penghulu and YB. My great-granddad tok penghulu and YB. My great-great-grandfather tok penghulu and YB. My great-great-great-great-grandfather tok penghulu and YB. Sebab tu, bapa kerja untuk jadi YB. So basically, everyone wants to be a YB. Exactly. You and your father argue quite a lot, right? Ya, masa sekolah tak. Tapi lepas habis diploma, ada gaduh sikit. And that's why you went to the UK? Nah, I moved to UK. It's because of ada cerita something. Dia suruh kahwin dengan someone. Sorry, kahwin? Siapa? Siapa? Sayang, you were meant to marry somebody and you never told me. Siapa? Tell me. No. I tak nak cakap pasal benda ni. Assalamualaikum semua. Hari ini merupakan hari untuk pendaftaran. Bagi anak-anak ni semua masuk Jawi. Saya perkenalkan Tok Mudim kita tahun ini. Ini dia. Tok Mudim Najib. Okey, Kak, sila. Kak, borang udah isi? Dah. Bak saya tengok. Mak, Salahuddin Al-Ayubi. Okey, kejap ya, Kak. Okey, ni lulus. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Next. Kak, borang udah isi? Udah isi. Kak isi 10 borang. Mak, kembar 10 ke anak? Anak akak seorang je. Hati dah sampai 10 bagi borang kat akak isi je lah. Oh, ya. Minta maaf, Kak. Okay. Ni, Kak, abang-abang dia dulu berkatan kat mana? Kat sini lah. Mana lagi? Kak ada media sosial? Ada. Satu keluarga ada. Oh, bagus. Kalau macam tu, jangan lupa like, follow dan subscribe kat page kita tau. Kalau ada gambar banyak-banyak, jangan lupa tag kita sekali. Ya? Baik, Kak. Terima kasih. Next. Borang udah isi? Dah. Ni mana nama anak ya? Saya tak ada anak. Kahwin pun belum. Dah tu? Ni untuk siapa? Saya. Ada duit segati kan? Jom. Boleh, tak boleh. Tak boleh. Minta maaf. Tak boleh.
Next. Tok Haji. Mak Tok Haji. Bawa cucu? Ya, bawa cucu untuk teman. Teman? Tok, habis tu siapa yang nak katan ni? Saya lah. Boleh ke? Boleh ke? Kenapa? Ambulan. Ya. Faham. Tak apa. Suruh dia berehat dulu, tak apa. Assalamualaikum. Tengok. Dia okey, tapi doktor suruh dia berehat dulu. Lagipun family dia kata jangan bagi dia kerja lagi. Rehat dulu. Yelah. Habis tu sekarang ni macam mana? Saya tahu. Apa susah tu? Kita panggil dia doktor kat klinik tu seorang, pakaikan macam Tok Mudim. Lepas tu letak misai macam saya ni. Nak pinjam saya punya pun boleh. Dah settle masalah tu. Tengok. Settle masalah konon. Tengok. Kamu tahu tak? Lain doktor kat klinik dengan Tok Mudim. Lain metod dia. Betul. Lain. Itu orang muda. Tahu cakap aja. Habis tu siapa lagi Tok Mudim dalam kampung ni? Kau je gila lah, Tok. Tak payahlah karang. Tak berketurunan kampung kita ni, Kang. Tak payah. Dah, Tok. Dah. Jangan, Tok. Tok. Janganlah, Tok. Atuk. Habis macam mana ni? Nok Mudim, Nok masuk Jawi. Abang punya kecewa ni macam over sangat lah. Macamlah pingsan kalau tangguh sekejap pun. Itulah awak tak tahu, awak tak faham. Majlis ni sangat penting. Untuk masa depan kampung kita, tahu. Masa depan orang kampung ke masa depan abang? Abang tak payahlah nak kelentong. Abang tu untuk penghulu tau. Semua orang duk perhatikan abang tau. Jangan silap langkah. Nanti tak jadi YB baru abang tahu. Yelah. Menanglah awak dalam kes ni. Abang pun pelik lah. Heran. Payah benar nak buat majlis ni. Ada muda-muda sakit jantung. Yang muda tua pula rabun matanya. Itulah. Dah tahu rabun kenapa tak pakai cermata? Apa awak cakap tadi? Yelah, dah tahu rabun kenapa tak pakai cermata? Betul ke apa yang kita nak buat ni, Tok? Betul lah. Kita usaha, kita cuba. Tok, saya masih undi untuk tangguhkan majlis tu, Tok. Kau je kenapa melawan pula tiba-tiba ni? Dah, bukan melawan. Mencuba nasib aja. Tak apa, kita cuba. Usaha. Sabar. Assalamualaikum, Tok. Assalamualaikum, Tok. Oh, Tok. Hui. Ku semangat aku. Tok buat apa? Ini bukan kelapa, ini semua pisang semua ni. Tak confident pula saya tengok ni, Tok. Janganlah macam tu. Kita usaha ni. Tok. Sini, Tok. Sini. Tok, tak payahlah, Tok. Nanti tak ada piut keturunan kita orang. Kau ni apa benda pula tu? Kita usahalah. Tok. Siapa yang kena ketuk? Bukan kena ketuk. Saya nak bagi hadiah dekat Tok. Ini hadiah dia. Okey.
Ini dia. Mari sini. Jom. Ini baru cerah masa depan tu. Tok, nanti dulu, Tok. Tok nampak? Nampak. Ini siapa? Ini Tok Pulu. Ni? Ini Pak Karim. Ni? Ini anak siapa ni? Alah, tak payahlah merajuk. Dia tak perasan tu kau nak siapa. Kau bukan famous pun. Allah. Jadi, nampak tu? Nampak. Alhamdulillah. Kalau macam tu, dengan ini, saya melantik Tok menjadi Tok Mudim bagi Majlis Masuk Jawi tahun ini. Ya. Gambar. Candid. Candid. Nampak? Mak. Wait. Bapak mau hadiah Mak ni. Apa ni? Ini anugerah medal. Medal untuk? Untuk bagi Mak strong, brave, berani, macam singa, lion, like this. Yeah. Brave, like. Yes. Yeah. Sekarang ni, saya nak semua orang tahu. Sebagai orang yang bakal masuk Jawi, kamu semua akan dilayan seperti raja sebelum tiba harinya nanti. Okey, jadi balik nanti, kalau kamu nak makan apa, makan aja. Makan aja kot suka. Pasal lepas berkatan nanti dah tak boleh makan kot suka dah. Nanti gatal. Jenis-jenis makanan yang tak boleh makan macam ayam goreng tak boleh makan. Lepas tu, dengar ni. Telur mata lembu tak boleh makan tau. Lagi-lagi mata kiri. Lepas tu jenis kerang, kupang, tu tak boleh makan. Nanti gatal, bentan nanti. Okey. Jadi okey, seterusnya saya nak bincang pasal itinerary majlis kita nanti. Harry Potter. Mak. Pandang sini. Faham ke tak? Faham tak? Ada ketampuk Harry Potter ni kan. Apa kau ni? Terkenyik. Tak, sekali aku ada masalah besar ni. Masalah besar? Janganlah. Kau tahu kan aku kan sakit ni. Adalah macam ni. Tak, sekarang kau tahu tak siapa yang akan jadi Tok Mudim nanti? Tok Mudim Najib lah. Bukan. Tok Mudim Najib dah kena sakit jantung. Banyak nak makan kolesterol. Dia tak boleh buat. Habis tu siapa? Tok Mudim Ali. Tok Mudim Ali? Tok Mudim Ali? Tok Mudim Ali tu kan tak boleh. Ya, dia tak boleh. Tapi ni okey lagi. Apa okey? Okey lah. Bagus ni. Yang tak okeynya ni. Ni. Dia rabun. Tak nampak. Kalau dia potong habis macam mana? Rabun? Ya. Tak nampak. Kenapa kau buat macam ni kat aku? Tak baik tau. Jangan. Sekarang macam ni. Aku tak beranak lagi. Kau ni tak. Kau jangan buat macam ni dekat aku. Yolah macam mana nak buat. Aku saja main. Sayang. Ya, sayang. Apa ni? Dua-dua orang cakap-cakap, Dosa! Dosa. Dia cakap kau... Ya, aku pula dosa. Okay, let's go. Cukup-cukuplah monyok tu. Mak, mulai kira. Lelaki, perempuan, senyap-senyap, jumpa. Alah, biasalah tu. Orang yang dia jumpa tu pun bukannya orang lain. Ex-boyfriend dia je. Ex-boyfriend? Lagilah teruk. Mak, Aju, ex-boyfriend
Ya, ya. You husband? Ya, ya. Mak. Minum, Mak. Panas. Chocolate, hot chocolate. Be careful, sayang. Thanks, Sam. I love this movie. Sayang, Uh-huh. can I ask you something? Of course. And can you tell me the truth? Sayang, I tak pernah tipu. Is Arju, is he your ex-boyfriend? Siapa bagi tahu you? Ma. Okay, sayang. I'm gonna tell you the truth, okay? Today is Wednesday. Hari ini, hari Rabu. Huh? Di malam yang sepi, Pak Mat jual topi. What? Topi yang hilang. Sayang, breathe, okay? Relax. Topi yang hilang. I'm gonna tell you the truth. Okay, just relax. Topi yang hilang. Mak jual gelang. Dia pula yang hilang. Sayang. Sayang. Pak Mat. I've never heard that name before. Maybe Pak Mat is the ex-boyfriend. Mak, di mana Suraya? Suraya? Lama daripada pagi tadi tak nampak Suraya. Mungkin dia keluar jumpa kawan lama dia lah tu. Mak, you want breakfast? Apa tadi? Mak sediakan ya? Kau pernah takut tak masa kena sunat? Aku rasa tak kot. Kau? Takutlah kau. Aku takut. Kalau jatuh aku pun takutlah. Abang aku kata tak sakit pun. Rasa macam kena gigit semut. Rasa macam kena gigit semut tu macam mana? Aku pernah kena gigit. Tapi dengan kerengga lah. Aku rasa semut dengan kerengga tu lain kot.
Kerengga tu bukan segala bapak semut ke? Hey, come on. Buat apa ni? Minum. Hai, Tok. Kopi aje. Biskut-biskut kering ke, kek red velvet ke, tak ada ke? Jering Belanda? Lapar? Nanti suruh Nek kau masakkan. Kita makan sama-sama. Tak, kita orang tak lapar. Ha? Hilang selipar? Tak nampak pun. Rengah pula. Yang ni. Tak lapar. Kita orang datang sini nak bagi tahu Tok. Tok tak payahlah datang majlis masuk Jawi tu ya. Okey? Tak payahlah sibuk nak berkatan orang punya. Tak boleh. Tok mesti datang. Tok kena ada kat situ. Kenapa? Kalau tak ada tak jadi. Tak jadi kalau Tok tak ada. Memang itu yang saya nak. Tak jadi. Kamu jangan dekat-dekat. Siapa orang? Oh, dekat. Nak dengar orang dekat. Tok. Macam ni, Tok. Kami berdua ni datang, ada benda nak bagi tahu, Tok. Dekat kampung sebelah, dia ada buat kursus melatih mudim baru. Jadi disebabkan Tok mudim legend kampung ni, apa kata Tok pergi ke kampung sebelah, tengok apa yang dia orang buat. Macam dekat kampung ni tak apa, Tok. Saya yang tengokkan. Ada ke khusus-khususnya? Tak ada. Tapi nanti bikinnya. Tok setuju. Alhamdulillah, Tok. Tok ni memang legend. Astagfirullah, Tok. Tapi Tok kena pergi juga tempat tu. Sebab itu tanggungjawab Tok. Kalau orang nak balik, hati-hati tuan tangga tu. Nanti tergolek pula. Tok nak tidur. Balik ke? Ya, balik. Nak balik. Balik. Kalau nak tahu rasa gigi semut, kami mesti cuba. Siapa yang nak try dulu? Kau lah dulu, Jak. Kau kan berani. Asal aku pula? Kononnya kau yang paling terror sangat. Okay. I've got it. We vote. Undi. Tali tamplung. Jom. Lak tali, belum. Lak tali, belum. Lak tali, belum. Alah, cepatlah. Itu pun nak nangis. You menangis juga? You too? Alamak! Itulah sebabnya. Itulah gayanya. Tak pasal-pasal semut gigit pula benda itu. Nasib baik semut kecil. Kalau semut besar, kerengga macam mana? Tak pasal-pasal pula bentai binatang tu. Aduh, tak pasal-pasal pula gagal pula majlis tu. Si mak yang bijak pandai ni. Boleh suruh pula budak-budak kampung ni. Kena ketik sekali. Tak pasal-pasal pula saya nak kena menjawab dengan bapak budak tu. Tahu? Bapak lah punya pasal. Tak pasal-pasal. Kalau tu dia tak ada, dia takut je gitu. Nanti dulu. Bila masa saya nakut-nakut ke dia. Bapak tak takut-takut ke dia kan? Adalah tu, orang tu takut ke dia tu. Kalau tidak tak ada jadi gitunya. Awak dah sebenarnya. Kau nak tanya sekarang ni. Masa laki awak kena ketik benda itu, awak kat mana? Pergi ke pekan makan kapci. Tengok. Dia yang kuat berjalannya. Sana ke sini. Dah tahu laki tu tak tahu benda kat kampung ni.
Pala, biar. Ini daddy-nya. Sudahlah tu bang. Awak ni pun tak reti nak beralang dengan anak lah. Saya juga. Tengok tu gaya berjalan. Bentak. Apa? Sayang, come. I sapukan. What now? Kalau you nak merajuk-merajuk lah, I dah malas lah. Pergi mana tadi? This is my kampung. I pergi jalan-jalan lah. Dengan siapa? Seorang. Tipu. Tak kuasa lah. Kalau you nak merajuk, you merajuk lah. I tak nak lah. Banyak sangat soalan lah. Kalau I cakap I pergi jalan-jalan kat kampung, I pergi jalan-jalan kat kampung lah. Kenapa you tak percaya? Kenapa banyak sangat soalan? You jangan nanti I dapat anxiety baru you tahu. Lagi sikit-sikit anxiety, sikit-sikit depression. This is not what I came here for. Abang. Abang dengar tak? Apa dia awak ni? Budak-budak tu dah bertekak lah bang. Habis tu kalau dia bertekak kenapa? Nak suruh kita tukar rumah ni jadi mahkamah pula. Nak tahu siapa menang siapa kalah. Macam tu? Alah, masa-masa ni pula abang nak bergurau. Abang tahu tak abang tu dah melampau? Tak ada ya. Abang okey je. Abang, boleh tak abang jangan berkeras sangat dengan budak-budak tu? Abang desak diorang ikut cara abang. Lepas tu diorang buat salah, abang gentai. Itulah awak. Awak tak tahu arti perjuangan. Saya ni sikit je lagi nak jadi YB. Esok kalau saya berjaya jadi YB, baru awak tahu. Semua orang kampung ni akan jadi senang. Tahu tak? Alah, gebang lah semua tu. Gebang? Adakah awak mengatakan yang abah saya, atuk saya, gebang jadi YB? Malah lah nak layan abang ni. Letih lah si abang je nak menang. Tu tahu tak apa. Dengar sini. Beras kita beli tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karim. Tok, kata nak cek batang pisang. Jadi tak? Ya tak iyalah. Kejap. Mak, jom ikut bapak. Mak. Kejap. Mari. Cuy, mari. Mak. Bapa nak beritahu dengan Mak betapa pentingnya dalam adat orang Melayu batang pisang ini. Kalau tak ada batang pisang, susah masuk Jawi. Sekejap lagi, Tok Mudib akan tunjuk cara-cara memotong batang pisang dan memilih batang pisang untuk Mak. Ya? So Mak, how you feel? Okay, I guess. No, you feel happy. Happy. Yeah, I'm excited. Yay. Ni, Pak Karim. Mana Tok Mudib ni? Tok Mudib mana? Datang dia tahu kan kita kat sini. Tahu tu, tahu. Habis tu? Kejap, saya telefon dia kejap. Cepat. Pian. Sini. Ni. Mak. Okay. Sekarang bapak tunjuk pada Mak cara-cara potong batang pisang. Potong, dah ada dah tu Sekejap, Mak. Mak. Inilah dia batang pisangnya. Tada! Mak. Mak. Mari, cuba duduk atas ni. Mari duduk sini. Babak, saya rasa... Tok. Alah. Tok. Apa dia? Tok Mudib Ali hilang! Tok Mudib Ali hilang! Tok Mudib Ali hilang? Tak jadi masuk Jawi ke? Tok Mudib hilang?
English breakfast for my husband. Kopi kampung for me. Biskut, gula. Okey, kejap. Gula tak payahlah. Dia suka pun. Belakang. Kau ni apa lagi? Siapa yang tanya lah belakang. Belakang. Nampak kau tengah buat kerja ni? Dia duduk. Belakang. Apa? Ha? Kalau lelaki aku nampak kita berdua-dua macam ni lagi berdosa tau. Bukannya kita buat dosa pun. Sekarang ada benda penting lagi aku nak bagi tahu. Apa lagi? Tok Muda hilang. Kau lah ni pergi ambil spek dia. Tok Muda hilang? Yes, maknanya majlis tu akan jadi. Itu yang aku nak sebenarnya. Tengkorak kau. Kalau apa-apa jadi kat dia macam mana? Langgar pokok ke, jatuh parit ke, jatuh longkang ke? Benda tak jadi lagi. Kalau, alah, negatif sangatlah kau ni. Risau lah. Apa risau? Aha! Ini kerja you ya? Sayang, ada berita baik untuk kita. Okey, you dengar ni. Okay, sayang, no, you. Dengar. You inside right now. Yeah. And that's for you. Ayat Ami. Get out. Oh, man. Aduh, sakitnya kepala aku ni. Dahlah kita ni pening kepala pasal Tok Muhyiddin tu hilang. Dia ni pula sedap-sedap je ceramah dekat bulan purnama dengan kasih lama kat belakang rumah tu. Kantoi pula tu. Agak-agaklah nak buat jejak kasih pun. Tak payahlah over. Orang ada discussion. Discussion? Discussion bendanya. Adalah, tak payah nak bagi tahu apa pun. Sibuk je. Tengok. Dah lah salah. Bersalah. Tak nak mengaku lah tu. Sudahlah tu bang. Korang ni tak habis-habis lah bergaduh anak beranak. Bapak lah. Tak salah bapak. Salah you. Tengok. Mak pun punya belah bapak tau. Come here. Allah. Lawannya beg lebay ni. Mana? Tengok. Kelentong. Wow. You lied to me. You tipu I. Sakit pun tipu. Hey, I buat sebab you. Oh, sejak bila you backup bapak ni Oh, nak bodek bapak lah ni. Budak-budak. Hailah, boh. Atuk. Konyang. Susahnya lah nak jadi YB ni ya. Bila lah agaknya saya dapat jadi YB? Ya, YB, ya. Semuanya okey. Semua jalan lancar. Don't worry, jangan bimbang, jangan takut. Garanti viral lah. Majlis kita tu. Apa taknya? Bunga-mangga dah ada. Catering pun makan sedap-sedap. Jangan risaulah, YB. Jangan risaulah. Mesti berjaya punya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Aduh. Manalah aku nak cari Tok Muhyiddin kat sekarang ni. Nak demam tu kata aku. Abang yang nak sangat kan? Abang rasalah ubat buatan sendiri. Awak ni kenapa pula macam tu ya? Orang tidak. Isteri tu pujuklah suami. Sejuk hati suami. Awak tahu tak sekarang ni hati saya macam mana? Berkecai tahu. Hati dia je cerita kan? Hati orang lain tu apa bang?
Campak kat Lombong ke apa? Abang, cubalah abang buka mata hati abang tu sikit. Kesian tau anak menantu kita tu. Diorang tu sampai bergaduh laki bini sebab nak melayan Karina abang. Suraya tu dah lah lama bawa diri. Sekarang baru nak balik. Abang pujuklah dia. Dahlah dia tu seorang je anak kita. Pujuk dia? Tak pasal Dia dah besar, dia dah kahwin. Dah laki pun. Biar laki dia pujuk. Pasal pula kita nak pujuk. Abang jangan bang. Jangan sombong sangat. Jangan sampai... Ini apa sana? Nak ugut-ugut ni? Nak ugut kita Assalamualaikum. Dah jumpa? Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Mari. Masuk. Bawa tu dia tu. Allah. Duduk, tunggu dia. Allah. Alhamdulillah, jumpa juga akhirnya Tok Mudin pun. Iyalah, Tok. Ni, polis jumpa dia merayau-rayau. Termasuk rumah janda. Rumah janda? Wah, untunglah. Yelah, untunglah ni yang selamat ni. Ada sini. Tapi kesian ke dia ni, Tok? Lagi kesian dekat nenek tua dekat rumah tu. Nangis tunggu dia balik. Tapi, Alhamdulillah, kita jumpa juga dia. Itulah dia pentingnya. Dah jumpa. Cuma nak tanya sikit lah, Tok. Ni apa hal sebenarnya punca jadi macam ni? Cermin mata Tok hilang. Itu yang tersesat tu. Itulah kisahnya. Tapi tak apa. Pak Karim, besok pagi pergi kedai beli cermin mata baru untuk Tok Mudin. Boleh, Tok. Boleh. Tulis. Jangan lupa. Dengan ini, saya pun nak buat pengumuman. Bahawasanya majlis Basuh Jawi kita bagi tahun ini jadi on. Mak. Yes, Bapak. Mak, Bapak nak beritahu. Majlis Basuh Jawi bagi kampung kita tahun ini on. Dan Bapak nak perkenalkan Tok Mudin yang akan khatamkan Mak. Tadam! Alamak. Pakcik, okey? Pakcik, you okey? Okey. Pakcik, Pak hati-hati. Terima kasih nak. Pakcik, sini. Terima kasih. Sama-sama. Mampus. Astaghfirullah. Oh no. It's today. Ya, YB. Ya, betul. Dekat sini semuanya bagus. Semuanya teratur. Berjalan dengan lancar, YB. YB datang lewat sikit. Tak ada masalah. Sebab apa? Macam ni. Budak-budak sekarang ni masuk fasa pertama dulu. Diorang kena mandi.
Lepas tu, diorang bergerak. Tak apa. Pergi dia lah, macam ni lah. YB tenang-tenang aja. Saya uruskan semuanya. Saya suruh budak saya ambil video nanti, ya? Bagus, YB. Assalamualaikum. Tok. Ya. Budak-budak dah siap nak mandi? Dah siap dah? Kalau begitu, jom kita mandi ke orang. Mari. Jom. Ambil video. Si, ambil. Budak-budak nanti, kurang-kurang pun 2 jam. Betul. Ada masa. Dia lembut sikit. YB pun dah terlambat sikit, katanya. Oh, baik. Boleh faham, Tok. Okey, Beratur. Budak-budak, kita standby kat sana. Mari. Baiklah, sekarang ini anak-anak ini akan Pian, sini, nak bagi YB ni. Dah Untuk fasa yang pertama ini, anak-anak ini semua akan kita rendamkan. Masuk dalam kolam ni. Tok, selepas kita rendamkan anak-anak ni, lepas tu? Kita bawa naik tandu lah. Keliling kampung. Barulah nampak meriah. Kalau gitu, jangan buang pasal lagi. Buka baju, masuk dalam cepat. Ini bukan apa. Kita ni, bahasa saya dulu, sungai. Tak pernah macam ni. 2 jam. Malu. No. Mak, tak perlu malu, Mak. Tak perlu. Lagipun tak ada orang lain kat sini. Kita saja. Kita lelaki-lelaki all man. Boleh, Mak. Boleh masuk, Mak, ya? Buka. Lagipun ada seluar kan? Macam tu. Bagus. Kawan, kami mesti lari. Kamu kat sini buat apa? Atuk. Lari! Let's go! Lari! Oi, lari mana? Kamu kejar sana. Jangan lari. Jangan lari. Cis! Macam mana boleh hilang? Semua beladu. Macam mana kau buat kerja ni, Kau orang tak boleh harap langsung lah. Dah, aku tak kira. Pergi cari sekarang. Cari sekarang semua dapat. Pergi cari. Korang berdua pun pergi cari juga. Pergi. Hilang.
Tak ada masalah sebenarnya. Ada sedikit je masalah teknikal. Tapi majlis jalan terus. Jangan bimbang, Wabi. Macam ni lah. Kalau ada apa-apa update, saya beritahu Wabi, ya? Assalamualaikum. Nasib baik Wabi tak jadi datang. Kalau dia datang tadi macam mana? Tak kemalu aku? Dah. Ni, apa update? Alhamdulillah, Tok. Semua 5 budak tu dah pun kena tangkap. Padat muka dia. Dapat juga. Baik. 5? Bukan 6 ke? Mana lagi seorang tu? Seorang lagi tu punya ligat pada sup-sap macam jebon. Jenuh saya ngejarnya. Bukan dapat dia. Sesat yang dapat tu. Amboi. Amboi terror betul. Siapa Mamat tu? Siapa lagi? Menantu Tok lah. Si Harry Potter tu. Mak? Dia tak ada jadi ni. Melampau ni Mak ni. Nak lawan aku ya. Tak apa. Pak Karim. Besok wawarkan pada penduduk kampung. Siapa dapat itu Mak, bagi pada aku bagi dia 5,000. 5,000? Tok, kenapa lah tak cakap awal-awal, Tok? Alah. Dasar mata duitan. 5,000? Dia duit aku. Marabou. And they could have picked a better picture than this. Sangat hodola. Ayo. Mana ni Mak? Dah 2 hari dah dia tak balik ni. Ni semua bapak punya pasal lah ni. Oi! Apa pasal bapak pula? Dia lari sendiri. Yelah, bapak ada paksa-paksa dia. Kalau dia kata tak nak lah. So tak kira, so nak report je kat polis. Nak report boleh buat apa? Cakap apa? Dia bukan kena colik. Dia bukannya kena angkut. Dia bukannya kena peredak. Dia lari sendiri. Tahu tak? Entah-entah dia dah lari balik ke negara dia. Abang. Lagi jangan lucu. Nanti tu lagi. Aduh, tak maulah macam ni. Janganlah nangis buruk nanti. Berlapar ni.
Serious, huh? Kawan! Abang Mak. Kawan, Abang Mak sangat lapar. Ada makanan? Mak! Oh, Mak! Ya, kenapa kamu terpekik-pekik ni? Mak, lapar lah. Ish, kamu ni. Lepas masuk Jawi asyik lapar je. Habis beramok ke kamu je. Tunggulah kejap, Mak ambil nasi. Terima kasih, Mak. Cepat sikit tau. Yelah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Sakit tak? Tak sakit. Saya okey je. Tapi kan, Bang, kesian dekat Faiz tau. Dia kena... seram lah nak cerita. Abang Mak mesti lari. Macam mana?
Jangan dekat. Saya jerit. Kau gila ke apa? Kalau kau jerit, habis satu kampung semua dengar. Lepas tu datang sini tangkap kau. Nak? Dah, jom ikut aku. Kenapa kau nak ikut you? Bini kau suruh si Suraya tu. Dah, jom. Woi, apa lagi? Show me bukti. Hei, Mak Saleh ni banyak cekadak pula. Kakak aku lempang jugalah. Nak bukti lah apa. Dah, baca ni. Tengok. Baca tu. Puas hati. Faham? Dah. Jom. Hei, banyaklah nak cari ni punya susah dengan dalam hutan macam gini. Bukan sesat lah aku lah. Aku nak makan sampai tumbih pun tak sempat lagi tau. Tak jumpa lagi? Carilah betul-betul. Kalau cari betul-betul jumpa, belah hulu sikit lah carinya. Tak ada kat hulu, kat hilir. Tak boleh ke? Aduh, janganlah macam tu. Kena cari... Okey. Ingat, cari betul-betul. Ni, nak ke mana pula ni? Nak baliklah. Duk sini sakit hati je. Takkan langsung nak balik dah. Kok ia pun tunggulah suami Su balik dulu. Tantah dia dah balik KL. Bukan balik KL. Tantah dah balik UK. Ni semua salah bapak. Kita pula. Dah, nak balik. Wah. Nanti dulu. Bukankah ini... selama ni Su yang sabotaj bapak ya? Tak Su. Jangan-jangan sudah jumpa mak tak? Mana ada? Itu siapa tu? Itu teks siapa tu? Tak ada benda. Bagi bapak tengok. Tak ada. Bagi bapak tengok. Bagi bapak tengok. Bagi bapak tengok. Nanti. Aha. Hai. Penatlah hari-hari nak kena jadi hero kat kampung ni. So bro. Ya. Ada plan? Ada. Plannya, aku akan bawa kamu keluar daripada tempat ni. Dekat depan tu ada roadblock. Lepas pada roadblock tu, Suraya akan tunggu kat situ. Lepas tu kamu lari je dengan Suraya. Tak payah tunggu-tunggu lagi dah. Aju? Ya, kenapa? Kenapa tolong aku? Kenapa? Sebab saya tidak setuju dengan bapak mertua kau. Benda simple macam ni dah boleh buat kat klinik apa? Kat hospital ke. Tak payah nak susah-susah macam ni sampai nak kena masuk hutan lagi. Tak apa, Mak. Kamu lari dulu. Tak apa. Yang ini biar aku tahan. Nak ke mana? Nanti. Berani masuk. Berani pula dia. Jangan pergi. Jangan. Kamu ingat aku ikan ke? Macam binatang ni buat aku. Binatang betul. Tak aku nak keluar ni. Tok dengar tak pasal dengar? Mana? Itu dia dalam babon. Itu dia. Cepat, bawa dia ke sini. Kemudian, stand by. Hai atas. Letak dia kat situ. Yes. Kau ni gila ke apa? Jangan peduli dengan dia. Teruskan. Aku cakap sudahlah. Kau lah
semua ni dah kenapa? Macam monyet terkinja-kinja. Tok, takkan nak biar kan? Lawan, beras kita beli. Memanglah kita beli. Tapi dia yang masak. Aku tak cuci masak. Saya tak nak siapa-siapa pun halang saya. Tok Penghulu. Tak Tok Penghulu. Su, bawa mak masuk kereta. Kom sayang. Ling. Apa Ling? Abang jangan nak gerak Nanti saya mogok tak nak masak nasi bau tu. Ling! 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 Oh, sudah mau. Ya. Kan senang dah kata kat klinik. Cepat, tak buang masa. Ni sibuk sangat dengan kempen bukan-bukan. Yelah. Saya sedarlah saya salah selama ni. Tak suk sangat nak jadi YB. Macam ni lah. Kalau macam tu, Bapa minta maaf ya. Oh, Bapa. Saya nak minta maaf lah. Oh, anak. Gurang nak minta maaf betul ni. Mark, Bapa pun nak minta maaf ya. Saya pun sama. Tak apa. Bapa pergi. Oh. My favourite menantu. Seorang. Saya? Abang tak nak minta maaf ke? Tak ya. Yang, abang pun sama juga minta maaf dengan Yang. Nasib baiklah Yang ni ada beri kesedaran pada abang. Kalau tidak tak tahulah abang macam mana. Orang dah cakap banyak kali baru nak dengar kan? Abang, saya pun nak minta maaf juga tau. Alhamdulillah, semuanya dah selesai. Alhamdulillah. Wabi, Waalaikumsalam. Ya, Wabi. Projek baru? Kejap. Projek apa tu, Wabi? Lembu? Lembu korban? Weh, boleh buat duit tu. Tengoklah, Su. Takkan habis punya. Well, at least it's done. And I must Joey. Yes. Wait, careful. Hey señorita, who is your señorita? Hentikan berdusta, jangan mudah menyata. Gosip buat kau sensasi tanpa